Saya Nazira. Saya dahului dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Muhammad Murtaza, Presiden SBM, pegawai saya yang dedikasi, Cik Syahrizat, Sarah dan lain-lain yang telah menggerakkan program kita pada hari ini. Dan tajuk kita untuk sesi saya pada hari ini ialah Convention mengenai Hak Orang Kurang Upaya, CRPD. Saya akan sebut CRPD lah sebabnya lebih pendek dan lebih mudah. Dan juga yang bahagian yang kedua, akses kepada sistem keadilan. Okey. Saya sangat bersyukur dan saya sangat gembira untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini untuk membincangkan perkara ini kerana ianya adalah satu perkara yang sangat penting bagi kita semua. Walau bagaimanapun, saya akan memulakan perbincangan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu sebagai perkara wajib pada semua pesuruhjaya Suakam, iaitu menyentuh tentang Suakam sendiri. Okey, Suakam iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia merupakan satu institusi hak asasi manusia kebangsaan, satu badan berkanun bebas. Kita independen, kita boleh buat keputusan kita sendiri, kita boleh buat pendirian kita sendiri dalam apa jua perkara dan kita menasihati kerajaan tentang perkara itu. Kita ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, iaitu Akta 597. Maknanya pada tahun ini kita akan menyambut kita punya ulang tahun yang ke-26. Dah 26 tahun dah Malaysia ni Suakam wujud di Malaysia. Kita patut bersyukur kerana ada juga negara-negara jiran kita yang paling dekat dalam ASEAN country sendiri pun tidak ada institusi hak asasi manusia. Contohnya Singapura, Brunei, walaupun mereka maju jauh lebih, tapi mereka tidak ada Suakam seperti kita, dan kita bersyukur untuk perkara itu. Next, saya nak pergi kepada fungsi Suakam secara laju. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan pun dah arif, tetapi seperti saya katakan tadi, ini adalah perkara wajib. Saya akan sentuh dengan brief lah fungsi Suakam, iaitu untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubungan hak asasi manusia, mengesyorkan kerajaan berkenaan dengan penyertaan perjanjian antarabangsa dan bidang hak asasi manusia. Contohnya CRPD ini kan, kita dulu memainkan peranan untuk mendesak, memberi nasihat kepada kerajaan untuk menandatangani treaty antarabangsa ini, selain daripada hak untuk kanak-kanak dan penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Dan buat masa ini Suakam kita begitu mendesak supaya beberapa lagi treaty ini untuk Malaysia tanda tangani, contohnya yang berkaitan dengan pelarian. Okey. Seterusnya, Suakam kita juga menasihati kerajaan dalam merumuskan perundangan dan tata cara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil. Sebagai contoh, tadi Datuk Nordin ada sebut tentang pindaan dalam Akta Suakam sendiri, yang mana salah seorang daripada Pesuruhjaya akan dilantik hendaklah terdiri daripada orang yang arif tentang OKU. Jadi perkara ini pun telah diluluskan pada tahun lepas. Cuma Pesuruhjaya daripada OKU masih lagi belum dilantik, dan kita harap kerajaan akan membuat pelantikan Pesuruhjaya daripada OKU secepat mungkin. Perkara ini tidak berlaku kecuali kalau pihak Suakam tidak mencadangkan kepada kerajaan supaya seorang Pesuruhjaya dari OKU dilantik. Ini satu perkara yang kita sangat pencapaian yang kita sangat hormati dan bergembira dengannya. Okey. Seterusnya, kita juga menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Setiap bulan, untuk pengetahuan semua, setiap bulan kita ada satu jabatan yang kita panggil CMG, Complaints and Monitoring and Governance. Kita melihat di mana satu jabatan yang terdiri daripada 4 pesuruhjaya dan beberapa pegawai, kita meneliti setiap satu daripada aduan-aduan yang dibuat kepada Suakam tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Ada yang kita selesaikan, ada yang kita tidak selesaikan kerana ianya tidak termasuk di bawah bidang kuasa hak asasi manusia, iaitu berkenaan dengan fungsi suakam. Next please. Okay. Sebagai badan yang melihat kepada hak asasi manusia, kita ada banyak isu-isu tematik yang kita memberi penekanan sepanjang kita sejak kita ditubuhkan. Antaranya ialah kematian di dalam tahanan. Untuk pengetahuan semua, kita Suakam ini melalui Jabatan CMG, kita banyak memberi pandangan dan juga usul-usul kepada kes-kes yang melibatkan kematian dalam tahanan, yang mana kita sentiasa peka dan mengambil berat atas apa yang berlaku dalam tahanan, terutamanya kematian. Dan kita juga, salah seorang daripada pegawai kita juga telah dilantik untuk duduk dalam satu jawatan kuasa yang melihat dan menyelidik berkenaan dengan kematian dalam tahanan bersama dengan pihak jenayah PDRM. Jadi ini betapa kita kita berada di situ supaya kita tahu apa yang berlaku dan kita boleh memberi penekanan kita. Di samping, kita juga menyiasat kematian dalam tahanan. Walaupun pihak-pihak berkuasa yang lain membuat siasatan, pihak Suakam juga membuat siasatan tentang kematian. Okay. Kemudian kita juga melihat kepada hak asasi golongan rentan, Islam dan hak asasi manusia. Tentang Islam dan hak asasi manusia ini telah lama pihak Suakam telah menyediakan satu khutbah Jumaat untuk dikongsikan kepada masjid-masjid berkenaan tentang hak asasi manusia di dalam Islam yang juga selaras dengan undang-undang yang sedia ada, sama ada di bawah perlembagaan ataupun dengan Konvensyen Antarabangsa. Dan kita juga menumpukan kepada hak asasi manusia dan perniagaan. Kan, kita berjumpa dengan syarikat-syarikat untuk melihat sejauh mana mereka menjalankan, mematuhi peraturan-peraturan berkaitan dengan hak asasi manusia tentang kebajikan pekerja dalam bidang tugas mereka. Suakam juga memberi latihan kepada penguatkuasa. Penguatkuasa ini kita ada banyaklah. Antaranya kita juga memberi training kepada bukan saja pihak swasta tetapi juga pihak berkuasa, contohnya PDRM tentang pihak penjara. Kalau dengan PDRM tu kita melihat kepada apakah peruntukan-peruntukan yang ada dalam Konvensyen Antarabangsa yang boleh kita amalkan bersama-sama dengan peruntukan undang-undang tempatan yang sedia ada. Kan, juga kepada penjara, kita juga ada pegawai kita yang duduk di dalam jawatan kuasa bersama-sama dengan penjara untuk melihat, memberi usul, memperbaiki bagi pentadbiran penjara. Dan kita, kalau tak silap saya, pada setiap tahun kita ada beberapa lawatan berkala yang kita buat kepada ke penjara untuk melihat sejauh mana hak asasi manusia itu diamalkan. Kan? Dan kita memberi beberapa cadangan kepada kepada pihak penjara dan kita bersyukur kerana mereka mendengar pandangan kita. Cuma saya nak kongsi juga dekat sini, Suakam buat pertama kalinya berasa kecewa dan sedih apabila kita telah membuat permohonan untuk lawatan berkala kepada penjara Taiping apabila adanya berlaku rusuhan di penjara Taiping, dan pada awalnya kita mendapat kebenaran untuk membuat lawatan, namun pada saat akhir kita tak dibenarkan untuk membuat lawatan atas beberapa alasan yang agak kabur. Jadi ini pertama kali berlaku dalam sejarah Suakam dalam 26 tahun ini yang mana kita dinafikan untuk membuat lawatan ke penjara untuk menyiasat apakah puncanya yang menyebabkan berlaku rusuhan di penjara Taiping. Dan kita Suakam berharap ini adalah kali pertama dan terakhir yang mana kita tak dibenarkan, kerana melawat penjara itu adalah suatu peruntukan yang kokoh dan jelas di bawah Akta Suakam sendiri. Seterusnya, Suakam juga memberi banyak penekanan kepada
penduduk yang tiada kewarganegaraan. Suakam banyak mencari input kepada terutamanya rakyat Malaysia yang berada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat daripada rekod Suakam, ada banyak lawatan yang kita pergi ke Sabah dan Sarawak, dan kita menekankan untuk memberi terutamanya kebajikan tentang hak kepada pendidikan kepada anak-anak yang tidak mempunyai dokumen. Pendidikan ini diberikan melalui bukan pada sekolah awam biasa kerajaan, tetapi daripada pendidikan alternatif. Ini satu usaha yang sangat murni yang mana semua pihak harus menghormati dan mengangkatnya tanpa memberi apa-apa tekanan ataupun kesukaran, kerana hak untuk belajar, hak untuk pendidikan itu adalah satu hak yang sangat-sangat penting pada semua. Okey. Kita juga melihat kepada soal diskriminasi. Kita soalkan apa-apa berlaku diskriminasi, kita akan melihat, buat siasatan, dan kalau boleh kita akan terus cuba mengambil tindakan yang sewajarnya. Berkenaan dengan hak tanah adat orang asli, ini merupakan satu fokus Suakam juga, yang mana Suakam telah membuat satu, kita panggil satu convention, satu perjanjian untuk melihat kepada hak-hak orang asli ini, terutamanya tanah adat mereka, daripada pembangunan. Okey. Contohnya, apabila berlaku pengambilan tanah untuk pembinaan hidroelektrik di Nenggiri, Suhaka memberi tumpuan dan fokus, membuat lawatan, melihat, mengadakan perbincangan dengan pihak TNB berkenaan dengan kebajikan. Dan kita bersyukur pihak TNB sendiri juga telah mengambil langkah dan mendengar pandangan Suhaka dan kebajikan orang-orang asli ini, walaupun mereka terpaksa pindah daripada tempat mereka duduk, tetapi kebajikan mereka adalah terpelihara. Okey. Juga hak pendidikan di sekolah, seperti saya sebutkan tadi, hak pendidikan ini adalah hak kepada semua rakyat Malaysia, walaupun mereka tidak ada dokumen. Okey. Berkenaan dengan demokrasi pula ini, kerana kita menjunjung hak untuk bersuara pada semua orang. Jadi Suhakam sentiasa mengambil peranan dengan memantau setiap demokrasi, proses demokrasi yang berlaku, dan jika ada tunjuk perasaan ke apa ke, selalunya kita terlibat. Bukan bermakna kita bersetuju dengan pihak yang buat demonstrasi tetapi kita nak melihat proses itu adalah berjalan dengan sepatutnya. Dan begitu dengan alam sekitar, walaupun benda ini agak baru, tetapi Suakam beberapa kali telah menghadiri beberapa persidangan di dalam negara dan di luar negara bercakap tentang kepentingan alam sekitar. Okay. Then can you go next? Okay. Ini kalau ikut daripada slide, okay, antara golongan rentan yang menjadi tumpuan Suakam ialah wanita. Dalam slide menunjuk gambar wanita, gambar kanak-kanak, pelarian dan pencari suaka, orang asal, orang asli, orang kurang upaya, dan juga warga emas. Tadi saya lupa nak sebut berkenaan dengan orang asli ini. Kita sangat berterima kasih kepada pihak-pihak pihak berkuasa berkenaan yang contohnya seperti mahkamah di Sabah dan di Sarawak, dan juga pihak-pihak lain yang mereka sendiri turun untuk bertemu dengan orang asli yang berada di Parlimen pendalaman. No, we have mobile court di Sabah dan Sarawak supaya tidak ada orang yang boleh tidak mendapat akses kepada keadilan. Itu contohnya. Dan juga kepada warga emas. Okay, next. Okay. Untuk slide sekarang ini, kita menunjukkan tentang bahan promosi dan pendidikan yang Suakam buat. Suakam buat. Kemudian, ada gambar yang ada di sini adalah berkenaan dengan ATAM. ATAM ini adalah amalan terbaik hak asasi manusia. Okey, antara perkara yang kita buat dengan ATAM ini ialah, di bawah ATAM ini ialah kita
mengadakan terlibat dengan persidangan kebangsaan pendidikan hak asasi manusia di sekolah. Kita mengadakan siri bengkel pendidikan hak asasi manusia untuk pegawai kanan Jabatan Pelajaran Negeri. Kita juga mengadakan bengkel pendidikan hak asasi manusia untuk jurulatih utama kaunseling di sekolah. Dan kita juga membuat bengkel pendidikan hak asasi manusia untuk jurulatih utama pendidikan sivik dan kenegaraan di bawah ATAM ini. Dan di samping itu, kita juga mengadakan pertandingan lukisan hak asasi manusia daripada tahun 2003 sehingga 2006. Kita juga mengadakan simposium hak kanak-kanak untuk menjana pemikiran pada April 2008. Okey. Suakam juga membekalkan bahan rujukan seperti UDHR, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan pelan pengajaran hak asasi manusia ke semua sekolah di Malaysia. Okey, itu berkenaan dengan hak ATAM. Okey, celik hak asasi manusia ini di bawah program ini kita mengajar kepada manusia supaya 3 elemen yang paling utama dalam hak asasi manusia itu, hormat, tanggungjawab serta marah diri ini mestilah dipelihara pada setiap masa oleh semua orang. Dan semasa COVID melanda negara kita beberapa tahun yang lepas, Suakam juga memberi input, memberi penerangan tentang hak asasi manusia semasa COVID. Ianya berkenaan dengan kesihatan awam dan rawatan perubatan, akses kepada maklumat mengenai COVID, apakah perlindungan sosialnya, apakah keperluan asasnya, kan? Juga perlindungan daripada diskriminasi dan stigma. Okay. Jadi can we go next, Azian? Okay. Sekarang ini kita sedang share beberapa keping gambar berkenaan dengan Suhakam di lapangan. Ada gambar yang menunjukkan tentang program bersama belia, pegawai-pegawai kita. Kemudian seperti saya katakan tadi, kita memberi nasihat desakan kepada kerajaan untuk menandatangani treaty antarabangsa. Jadi Suhakam dalam salah satu gambar ni kita mengadakan kempen treaty antarabangsa. Okey. Juga kita ada program Suhakam bersama masyarakat. Program bersama masyarakat ni dia merangkumi semua masyarakat yang kalau saya boleh sebutkan di sini, kita ada juga program bersama nelayan, program bersama peniaga-peniaga kecil, program bersama dengan pekerja-pekerja kilang, dan yang terbaru ini, saya ingat tahun lepas, kita adakan program bersama dengan pekerja e-hailing ni, Grab Rider, Panda, Food apa semua ni. So itu sangat penting. Dan gambar yang keempat kat sini adalah kita buat latihan kepada penguat kuasa. Penguat kuasa ni selalunya kita buat kepada pihak polis, penjara, dan saya juga nak kongsi dekat sini bukan sahaja kepada penguat kuasa, kita Suakam juga memberi advokasi atau training kepada pihak hakim melalui program yang kita buat, kita panggil training bersama hakim dan juga judicial Collegium. Dan untuk yang terbaru, pada tahun lepas, pihak Suakam ada memberi training di utara kepada pihak peguam, kepada pihak magistrate berkenaan dengan hak asasi manusia. Dan program ini mendapat sambutan yang sangat baik dan banyak pihak yang peserta yang hadir memberitahu bahawa mereka berterima kasih kerana banyak perkara berkenaan dengan hak asasi manusia yang mereka tidak tahu. Kerana kita Suakam, kita meliputi semua. Kan? Jadi kita boleh memberitahu mereka apa yang benda yang sebelum ini pada mereka tidak penting tetapi sekarang menjadi penting di bawah hak asasi manusia. Okey. Kemudian saya sebelum ini ada gambar aduan siasatan yang sebutkan tadi. Kalau kita tengok kita menerima aduan atau memorandum, ini gambar ini agak lama masa dengan Profesor Madeline. Saya sendiri, saya pernah terlibat dengan menerima beberapa aduan dan juga menjalankan siasatan terhadap aduan tersebut. Salah satunya adalah berkenaan dengan kematian seorang lelaki yang pada pandangan mereka, pihak polis
tidak mengambil langkah yang sepatutnya untuk terhadap orang yang melakukan jenayah tersebut. Jadi setelah menerima memorandum tersebut, Suhakam bertemu dengan pihak polis, melakukan beberapa siri interview dengan ahli keluarga dan IO yang terlibat dan berjumpa dengan pihak polis, dan akhirnya kita mendapat satu jawapan kenapa perkara ini berlaku sedemikian-sedemikian. So ini adalah tugas penting. Ini kita panggil hardcore lah, aduan dan siasatan. Seperti saya sebut tadi, ini ada gambar, kita membuat pemantauan perhimpunan awam. Saya pergi kepada setiap gambar dan menjelaskannya kerana saya telah pun diberi nasihat oleh moderator kita, Encik Nadir, supaya menjelaskan setiap gambar kepada mereka yang tidak boleh melihat. Okey. Salah satu gambar di sini adalah pemantauan perhimpunan awam. Juga lawatan ke pusat tahanan. Di pusat tahanan ini, saya suka untuk kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan bercakap tentang pusat tahanan. Lazimnya yang di Balai Polis, Suhakam telah pun memberi beberapa cadangan untuk kebaikan tahanan. Ya, walaupun mereka ditahan, tapi hak mereka untuk kebajikan itu kita tidak boleh nafikan. Jadi Suhakam dalam sejarah kita telah pun memberi cadangan kepada pihak berkuasa supaya satu unit ataupun satu jabatan untuk memberi rawatan kepada pesalah orang yang ditahan, orang riman di Balai Polis ini diwujudkan. Dan atas daripada nasihat Suhakam, maka pihak kerajaan telah menubuhkan satu unit yang dipanggil CHU, iaitu CHU itu Care Health Unit di dalam penjara sendiri. Di dalam tempat tahanan di lokap polis. Cuma setakat ini di seluruh Malaysia kita hanya ada beberapa sahaja lokap yang besar yang memiliki CHU ini, pusat untuk rawatan. Ini memudahkan dan supaya orang yang ditahan, jika mereka mengalami apa-apa sakit atau masalah di dalam tahanan, mereka boleh mendapat rawatan secepat mungkin untuk memastikan kesihatan mereka terjaga. So itu adalah salah satu daripada pencapaian Suhakam yang kita sangat banggakan. Kemudian Suhakam juga mengadakan inkuari awam ataupun inkuari nasional. Jadi saya rasa saya dah yang dalam gambar ini kita bercakap tentang saluran menuntut hak tanah orang asli. Kan. Jadi Suhakam juga pernah mengadakan satu, saya sebut tadi, convention untuk tanah hak orang asli dengan beberapa usul yang kita berikan kepada kerajaan supaya hak mereka ini terjaga. Kerana mereka menjalani budaya yang sedikit lain daripada kita, tetapi itu harus dihormati. Okay, next. Sarah. Saya tak boleh nak handle sendiri benda ni. Saya minta maaf sangat. Okay. Ya, sebelum kita pergi kepada CRPD, Convention Hak OKU tu, seperti yang disebut juga oleh Datuk Nordin sebentar tadi, kita ada beberapa perkara yang di bawah perlembagaan yang perlembagaan persekutuan yang menjaga kebebasan untuk OKU ini, terutamanya di bawah Akta 8, perkara 8, iaitu kesamarataan. Maknanya kalaupun orang itu seorang OKU, hak dia terhadap keadilan atau apa saja adalah sama dengan hak orang lain yang normal. Kan? Di bawah perlembagaan ini, saya juga nak share dekat sini, biar saya baca salah satu. Ini adalah boleh disebutkan juga perkara-perkara yang menjadi fokus kepada Suhakam dalam kita melihat kepada hak asasi manusia di Malaysia ini, iaitu perkara 5 berkenaan dengan kebebasan individu, perkara 6 keabdian dan kerja paksa dilarang. Yang ini memang kita lihat, sebab itu kita Suhakam melalui pegawai dan pasukan, kita turun. Malahan kita juga turun di ladang-ladang walaupun di Sabah dan Sarawak
untuk melihat sejauh mana ada tak masalah kerja paksa, buruh paksa. Kita juga turun di Johor untuk melihat banyaklah siri yang kita buat untuk memastikan tiada keabdian dan kerja paksa yang dilarang. Dan kalau saya boleh kongsi di sini, Suakam juga terlibat dengan satu kes yang di mana seorang warga negara Indonesia yang telah disimpan oleh majikannya secara haram untuk tempoh hampir 19 tahun. Dan Suakam telah hadir untuk memberi sokongan moral kepada wanita tersebut dan melihat ziarahi beliau beberapa kali selepas beliau dibebaskan dan memberi sedikit bantuan kepada wanita ini. Beliau telah datang ke Malaysia sewaktu berumur 13 tahun dan disimpan oleh majikannya secara haram tanpa diberi gaji, dan beliau dibebaskan hanya setelah berusia 32 tahun. Bermaknanya 19 tahun beliau. Perkara-perkara ini adalah menjadi perkara fokus kepada Suakam. Okay. Kemudian perkara 7 di bawah perlembagaan, iaitu perlindungan daripada undang-undang, retrospektif dan perbicaraan berulang. Perkara 8 yang penting bagi kita, kesamarataan. Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11, kebebasan beragama. Perkara 12, hak kepada pendidikan. Dan yang terakhir adalah perkara 13, hak kepada harta yang merupakan hak core business kepada Suakam. Okay, next please. Sekarang kita pergi kepada perkara utama perbincangan kita pada hari ini, iaitu convention tentang hak orang kurang upaya OKU atau kita panggil CRPD. Convention ini bermula di PBB pada 13 Disember 2006. Ada 50 perkara di dalam convention ini. Ianya bertujuan untuk mempromosi, melindungi dan memastikan hak asasi manusia dapat dinikmati secara saksama dan sepenuhnya oleh OKU. Kan? Prinsip utama convention ini adalah menghormati maruah individu, memastikan tiada diskriminasi, menggalakkan penyertaan penuh dalam masyarakat, kesaksamaan peluang serta memastikan keboleh capaian untuk semua. Jadi Suakam sendiri telah mematuhi, dah melaksanakan yang berkenaan dengan menggalakkan penyertaan penuh dalam masyarakat, bila mana Suakam mencadangkan, mengusulkan seorang pesuruhjaya Suakam mestilah terdiri daripada seorang OKU. Okay. Dan kita Malaysia ini kita acid atau kita sign menandatangani CRPD ini pada 8 April 2008 dan kita meratifikasikannya pada 19 Julai 2010. Okay. Antara perisyaratan Malaysia terhadap CRPD yang penting ialah perkara 3B, iaitu tak diskriminasi, tiada diskriminasi. Dan perkara 3E, persamaan peluang, dan perkara 5.2, negara-negara ahli hendaklah melarang semua diskriminasi atas dasar ketakupayaan dan memberikan jaminan kepada semua orang kurang upaya bahawa mereka akan mendapat perlindungan yang sama dan berkesan di sisi undang-undang daripada diskriminasi atas apa jua alasan sekalipun. Okey. Untuk peristiaran ini, Malaysia mengakui bahawa prinsip-prinsip tanpa diskriminasi dan kesaksamaan peluang seperti yang diperuntukkan dalam ini adalah penting dalam memastikan hak asasi manusia bagi golongan OKU terjaga. Pengisytiharan ini tidak bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia dalam perkara 8 yang kita sebutkan tadi. Malaysia juga mengiktiraf penyertaan OKU dalam kehidupan melibatkan kebudayaan, rekreasi dan masa lapang seperti yang diperuntukkan dalam perkara 30. Bila bercakap tentang rekreasi ini, mungkin sebentar lagi saya akan share satu program yang dibuat oleh Suakam berkenaan dengan rekreasi untuk mereka yang OKU, terutamanya yang cacat penglihatan.
Walau bagaimanapun, kita mempunyai dua reservation mana kita tak amal, kita tak terima, iaitu kerajaan Malaysia tidak terikat dengan perkara 15 dan 18. Okey, nanti saya cuba sentuh tentang perkara 15 dan 18 kalau saya ada masa. Tak sentuh pun tak apa sebab kita pun tak terima kan. Okey, next. Okey. Fungsi Suruhakam sebagai institusi hak asasi manusia dalam perkara 33/2 CRPD ini, kita mahu supaya kerajaan memberikan komitmen mereka dalam perkara ini, iaitu state parties seperti yang saya bacakan tadi itulah yang yang sebelum ini. Iaitu negara-negara ahli tidak boleh membiarkan diskriminasi berlaku secara sedar atau tidak sedar atas dasar ketakupayaan dan memberikan jaminan kepada semua orang kurang upaya bahawa mereka akan mendapat perlindungan yang sama dan berkesan di sisi undang-undang. Ini adalah komitmen kerajaan kita terhadap suakam di dalam CRPD. Okay, next please. Saya nak sentuh kat sini adalah tentang mekanisme suakam ini sebagai pemantau bebas. Kan, kita melaksanakan mekanisme bebas untuk memantau komitmen kerajaan terhadap CRPD, terhadap konvensyen ini. Suakam memerlukan pelibatan langsung dari OKU untuk membantu melaksanakan mandat dengan lebih baik. Bercakap tentang memerlukan pelibatan daripada OKU, segala input dan data yang diberikan bolehlah dimasukkan di dalam usul atau di dalam report yang Suhakam akan majukan kepada Parlimen untuk dibentangkan. Okey. Sehingga 2024, Suhakam telah mengumpulkan data merangkumi hak OKU ke rumah ibadat, akses kepada maklumat, bagaimana sama ada OKU boleh tak nak akses kepada apa-apa website ke contohnya lah kan, ataupun mana-mana website kerajaan terutamanya, hak kepada perubatan, hak kepada pendidikan, hak kepada pekerjaan, hak, dan juga jumlah pekerja OKU di sektor kerajaan. Tinjauan serta pandangan daripada OKU tentang akses kepada tempat kebudayaan dan persembahan serta langkah yang sewajarnya diambil untuk meningkatkan lagi potensi kreatif dan artistik OKU. Tinjauan tentang kebolehan OKU dalam proses pengundian, akses taman rekreasi dan juga akses pengangkutan awam. Okay, next. Azian, next please. Okay. Sekarang saya pergi kepada Suhakam dan OKU. Sepanjang penubuhan kita Suhakam, kita sangat konsisten lah untuk memberikan syur kepada kerajaan untuk menambah baik dan memperkemas sistem pendidikan dan kebajikan kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran, memberikan perlindungan kepada akses kepada peluang pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan informasi. Bercakap tentang peluang pekerjaan, saya juga suka untuk kongsi di sini. Kita ada Suhakam sendiri telah memberi peluang kepada beberapa OKU untuk menjadi kaki tangan yang bekerja dengan Suhakam, dan kalau tak silap saya, malahan kita pernah ada setiausaha, iaitu satu jawatan yang paling tinggi daripada pengurusan dalam Suhakam yang terdiri daripada OKU. Perkara ini berlaku beberapa tahun lalu, cuma saya tak boleh nak sebut tahun dia bila. Ini menunjukkan komitmen Suhakam dalam menjunjung dan melihat kepada kebajikan OKU. Ada akses kepada rumah ibadat yang inklusif kepada OKU, memberikan akses serta penyertaan kepada sukan dan aktiviti-aktiviti kebudayaan, hak kepada proses pelibatan dan sistem pengundian, dan keterlibatan OKU secara langsung di dalam proses perundangan dan perangkaan dasar-dasar kerajaan. Okey, cuma kalau saya boleh bagi sedikit penjelasan berkenaan dengan
hak dan akses kepada rumah ibadat ini, jika saya boleh kongsi di sini, Suakam baru-baru ini melalui Jabatan LITD, PLG, telah pun melaksanakan satu survey terhadap semua kerajaan tempatan, perbadanan kerajaan tempatan, majlis kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan, untuk melihat, untuk mendapatkan data sejauh mana fasiliti yang ada di sesuatu majlis perbandaran atau majlis daerah untuk kemudahan kepada OKU, bukan saja kepada rumah ibadat, di semua tempat. Contohnya di hospital, di balai polis, di sekolah, sebab majlis daerah ataupun kerajaan tempatan merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap apa-apa pembangunan yang akan berlaku pada mana-mana daerah atau tempat. Jadi mereka haruslah peka dan tahu dengan sepatutnya apakah hak-hak mereka dalam memastikan fasiliti, kemudahan, accessibility OKU ini sejajar dengan pembangunan yang berlaku di tempat masing-masing. Okay, next please. Okay. Saya pergi kepada kepentingan kenapa kita perlu mendasari isu bagi memperkasakan hak orang kurang upaya. Kita dengar slogan nothing about us without us sering kali dilaungkan dalam perjuangan hak OKU. Slogan ini melambangkan kepentingan dan melibatkan OKU untuk menambahkan pandangan dan persepsi mereka. Jadi dengan pelibatan seperti ini, ianya akan membantu Suakam dalam melaksanakan mandat seperti yang diperuntukkan dalam Akta Suakam dengan sebaiknya. Untuk itu adalah penting bagi kami Suakam untuk melihat dan memahami setiap jenis kategori OKU mengikut cabarannya yang berbeza. Setiap OKU berbeza cabarannya. Orang yang tidak boleh melihat, orang yang tidak boleh berjalan, berbeza cabarannya. Okey. Sebenarnya itu, bagi menghayati cabaran dan mempelajari teknik menyantuni OKU, Suakam telah mengadakan program seharian menjadi VIP yang memberikan fokus kepada golongan OKU penglihatan terlebih dahulu. Okey. Untuk program ini, tadi saya ada sebut hak OKU ini juga mesti disediakan oleh pihak berkuasa di tempat rekreasi. Jadi untuk program menjadi VIP ini, vision di mana staf Suakam bersama dengan beberapa pesuruhjaya, kami menjadi kononnya lah, menjadi orang yang tidak boleh melihat, orang yang cacat penglihatan. Kami bergerak untuk proyek bergerak daripada Suakam pergi ke Taman Tasik Titi Wangsa untuk melihat bagaimanakah, apakah masalah, apakah cabaran yang harus dilalui oleh seorang OKU jika beliau ingin mendapat hak untuk mendapat rekreasi, untuk berehat-rehat bersantai-santai di Taman Tasik Titi Wangsa. Okey. Program ini kita buat untuk separuh hari, dan selepas apabila kita sendiri yang boleh melihat ini tiba-tiba tidak boleh melihat, terpaksa bergerak dari Suakam ke Taman Tasik Titi Wangsa, barulah kita tahu betapa sukarnya bagi mereka yang tidak boleh melihat. Dan beberapa cadangan usul yang kita dapat semasa program tersebut, kalau saya boleh ingat contohnya, tactile, iaitu jalan panduan kepada orang ini kadang-kala terputus di beberapa tempat. Ini mengakibatkan OKU yang cacat penglihatan tidak boleh sampai ke tempat tersebut dengan sepatutnya. Dan juga tempat pemegang railing pemegang untuk panduan orang buta tersebut ada yang agak berbahaya, ada yang sedikit tajam, ada yang terputus. Jadi perkara-perkara ini kita telah syorkan kepada DBKL melalui satu program bersama DBKL membincangkan hak untuk orang OKU ini. Dan kita bersyukur DBKL sendiri atas saranan daripada OKL pada Suakam telah mengambil beberapa tindakan untuk memberi lebih kemudahan yang sesuai kepada OKU, terutamanya kepada tactile, iaitu jalanan untuk orang-orang yang cacat penglihatan. Okay, next. Okay.
Sekarang saya pergi kepada pemerkasaan peranan OKU dalam Suakam. Okey. Suakam minta lantik segera Pesuruhjaya OKU sebab seperti yang ada yang dalam slide, pindaan untuk melantik seorang OKU sebagai Pesuruhjaya ini telah diluluskan kepada 10 Julai 2024. Jadi Suakam sendiri telah membuat satu kenyataan media supaya pihak kerajaan dengan segera melantik seorang Pesuruhjaya OKU. Kerana Seksyen 53 memberi peruntukan anggota Suruhanjaya hendaklah dilantik dalam kalangan warga negara Malaysia yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam perkara hak asasi manusia yang terdiri daripada lelaki dan wanita dari pelbagai latar belakang agama atau ras. Dan ini yang paling penting, dan orang kurang upaya disebut secara khusus, secara khas dan jelas. Cuma kita menantikan pelaksanaannya yang masih lagi belum hadir. Okay, next. Okay. Kami juga ingin pergi kepada peranan Suakam di dalam ASEAN. Okay. Seperti mana yang semua tahu, kita sebagai negara ASEAN, kadang-kadang kita berkongsi amalan yang terbaik, best practice dalam negara, bagaimana negara-negara lain menyantuni orang OKU. Jadi di peringkat ASEAN, kita telah mengadakan satu master plan yang kita panggil ASEAN Enabling Master Plan untuk mengarus perdanakan hak-hak OKU ini merentasi 3 tonggak utama dalam komuniti ASEAN, iaitu komuniti keselamatan politik, komuniti ekonomi dan komuniti budaya sosio. Jadi Suakam sebagai sebuah institusi hak asasi manusia, kita mainkan satu peranan yang penting untuk memastikan negara Malaysia dapat mencapai objektif yang dititik beratkan dalam pelan induk ini. So untuk tujuan itu, Suakam telah memikirkan strategi yang lebih baik bagi mengelakkan apa yang kita kejar itu tak dapat, yang kita kendong pula berceceran. Jadi fokus kita banyak berikan kepada perkara yang boleh dilaksanakan dan mampu dijayakan dengan lebih cemerlang agar kesannya dapat memberikan impak yang besar kepada OKU di Malaysia juga. Okay. Kita juga terlibat dengan peristiharaan Jakarta mengenai dekad orang OKU di Asia dan Pasifik untuk 2023 sehingga 2032. Ini yang di peringkat antarabangsa lah kan. Okay. So peristiharaan Jakarta ini ianya merupakan satu kesinambungan daripada strategi Incheon untuk menjadikan hak nyata kepada OKU di Asia dan Pasifik 2013 ke 2022. Sambungan daripada yang tamat pada 2022. Okey. Antara kunci keutamaan dalam peristiharaan Jakarta ini adalah kita mahu mengharmonikan undang-undang tempatan dengan konvensyen mengenai hak OKU. Itu sangat penting. Kedua, kita mahu menguar-warkan penyertaan bermakna dengan pelbagai jenis ketidakupayaan. Ketiga, kita mahu menambah baik jaringan untuk mengenal pasti keperluan tersendiri OKU. Keempat, memantapkan daya upaya sektor swasta. Itu sangat penting. Okay? Sebab majoriti pekerja di dalam negara kita ini adalah di pihak sektor swasta. Yang kelima, mengeluarkan pendekatan kitaran kehidupan yang peka, jantina dan membentuk dan melaksanakan polisi dan program berkaitan dengan ketidakupayaan. Dan yang terakhir, 6, peristiharaan ini ialah mendekatkan jurang data ketidakupayaan dan mengukuhkan keupayaan untuk menjejak perkembangan. So ini adalah peristiharaan Jakarta. Next please. Okay. Sekarang saya pergi kepada ulasan atau kritikan yang umum dalam konvensyen untuk hak orang kurang upaya ini, yang mana jawatan kuasa hak orang kurang upaya telah menerima pakai ulasan umum seperti yang disebut dalam perkara bertujuh, itu pekerjaan dan pengajian, banyak pembaikan yang telah dibuat. Perkara 4.3 dan 33
penyertaan orang kurang upaya termasuk kanak-kanak orang kurang upaya melalui wakil pertubuhan mereka dalam pelaksanaan dan pemantauan konvensyen ini. Dan kita harap pihak pembangunan keluarga dan wanita bersama-sama kita dalam perkara ini. Okay. Kemudian perkara 5, kesesamaan dan tanpa diskriminasi. Perkara 19, hak untuk hidup berdikari. Perkara 24, hak kepada pendidikan inklusif. Perkara 6, wanita dan kanak-kanak perempuan kurang upaya. Perkara 9, kebolehcapaian. Dan perkara 12, itu pengiktirafan sama rata terhadap undang-undang. So ini menjadi ulasan kritikan umum lah di dalam CRPD yang mana Suakam mengambil tindakan untuk memberi, untuk advokasi lah kepada semua akan perkara ini. Okay, next. Okay. Sekarang saya pergi kepada tajuk kita hari ini. Ya, dah panjang, dah selepas pada pengenalan convention apa semua, kita pergi kepada tajuk kita hari ini iaitu akses kepada keadilan dalam CRPD. Akses kepada di dalam convention kita ini iaitu yang terletak di dalam perkara 13. Okey. Perkara 13 yang saya bacakan di sini ya untuk semua. Perkara 13 ada 2. 13.1 berbunyi, negara-negara ahli hendaklah memastikan orang kurang upaya mempunyai akses yang berkesan kepada keadilan sama seperti orang lain, termasuk menerusi peruntukan penyelesaian berprosedur dan bersesuaian umur supaya dapat memudahkan mereka memainkan peranan sebagai peserta langsung dan tidak langsung dengan berkesan, termasuk sebagai saksi dalam semua prosiding undang-undang pada peringkat siasatan dan peringkat awal yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah mudah untuk orang OKU untuk menjadi saksi dalam kes-kes, terutamanya dalam kes-kes jenayah. Namun perkara ini sebenarnya boleh diatasi dengan peruntukan-peruntukan yang bersesuaian. Okey, manakala perkara 2 pula berbunyi, negara-negara 13.2, negara-negara ahli hendaklah menggalakkan latihan yang sewajarnya pentadbiran keadilan termasuk polis dan kaki tangan penjara untuk membantu memastikan orang kurang upaya mempunyai akses yang berkesan kepada keadilan. Kan kalau saya boleh bagi sedikit contoh di sini, Suakam contohnya di bawah di bawah Komisioner Kanak-Kanak, Pusat Kanak-Kanak selalu memberi fokus kepada sekolah-sekolah yang seperti Tunas Bakti, Henry Gurney, berkenaan dengan kanak-kanak OKU yang ditempatkan di sana supaya mereka mendapat kebajikan mereka dan keadilan untuk mereka, hak mereka untuk belajar dapat diberikan dengan sewajarnya. Okay. Sekarang saya pergi kepada prinsip dan garis panduan antarabangsa mengenai akses kepada keadilan untuk orang kurang upaya. Okey. Garis panduan ini adalah untuk menyokong negara untuk membentuk dan melaksanakan sistem keadilan yang menyediakan akses sama rata kepada orang OKU selaras dengan payauan hak asasi manusia antarabangsa. Terdapat 10 prinsip dan garis panduan yang telah diguna pakai, namun kita akan pergi melihat kepada sebahagiannya sahajalah. Kan kita tak pergi pada semua ke atas. Next please. Kita pergi hanya kepada 4 prinsip iaitu garis panduan ini. Prinsip yang pertamanya ialah prinsip dan garis panduan yang pertama ialah semua OKU mempunyai kapasiti undang-undang dan tiada siapa yang boleh dinafikan akses kepada keadilan atas dasar ketidakupayaan. Manakala prinsip 6 pula menyatakan orang OKU mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan, guaman percuma atau berpatutan. Okey, perkara ini juga Suakam telah mengadakan perbincangan dengan Jabatan Bantuan Guaman dan juga dengan kehakiman serta Majlis Peguam, kerana Majlis Peguam juga ada satu unit yang dipanggil Legal Aid. Kita berbincang dengan mereka supaya memastikan yang OKU ini tidak sekali-kali terlepas daripada mendapat
keadilan untuk guaman percuma atau berpatutan. Juga dengan YBGK. Okay. Bercakap tentang prinsip 8, OKU mempunyai hak untuk melaporkan aduan dan memulakan prosiding undang-undang berkaitan pelanggaran hak asasi manusia, jenayah serta aduan mereka disiasat dan diberikan remedi yang berkesan. Suakam setakat ini kita ada banyak aduan yang kita terima, tetapi untuk OKU tu agak kurang. Okay. Manakala prinsip dan untuk yang ke-10 pula, semua mereka yang bekerja dalam sistem keadilan mestilah disediakan dengan program kesedaran dan latihan berkenaan hak orang kurang upaya, khususnya dalam konteks keadilan. Ini kalau kita lihat, kalau kita ambil contoh yang paling mudah sahaja. Contohnya, sewajarnya pihak mahkamah haruslah memastikan supaya bangunan mahkamah itu sendiri mestilah boleh diakses oleh OKU apabila OKU menghadiri perbicaraan. Contohnya lah, kan mesti ada tekta yang bercukupan, mesti ada rem yang supaya kursi roda boleh bergerak masuk ke dalam mahkamah. Kan. Tapi sebenarnya, seperti saya dah sebutkan tadi, ini bukan saja terletak pada mahkamah, ini juga terletak kepada kerajaan tempatan. Majlis Perbandaran Tempatan, bila mana mereka meluluskan mana-mana bangunan, bukan sahaja untuk mahkamah, mestilah memastikan kemudahan untuk orang OKU ini ada dalam plan yang akan diluluskan. Okey. Terusnya kita pergi kepada kesimpulan. Jadi, Suakam ini sebagai sebuah badan yang bebas dengan fungsi untuk menerima aduan, memberikan pendidikan hak asasi, kita sentiasa menasihati kerajaan berkenaan dengan undang-undang dan dasar serta ratifikasi Treaty Hak Asasi Manusia Antarabangsa yang wajar untuk dimanfaatkan oleh OKU untuk melindungi serta mengadvokasi hak OKU. Juga terdapat peruntukan yang jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan CRPD, Convention OKU, yang menjamin OKU mendapat akses yang sama rata. So, ini adalah kesimpulannya. Jadi, kesedaran perlu diberikan kepada semua pihak, pemegang hak serta pemikul tanggungjawab, dan penguatkuasaan perlu diperkemaskan. Suakam juga berharap berbagai komitmen di peringkat ASEAN dan Asia yang telah dirangka bagi menambah baik hak OKU dilaksanakan oleh kerajaan serta perlu pemantauan oleh Suakam dan NGO bagi memastikan matlamat ini tercapai. Terakhir sekali, akses kepada keadilan yang dijamin di bawah perkara 13 Convention serta kerajaan wajar merujuk kepada prinsip dan garis panduan yang saya bacakan tadi, prinsip dan garis panduan antarabangsa mengenai akses kepada keadilan untuk OKU untuk menjamin hak mereka tersebut. Okey, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya ini, saya suka juga, saya terlepas pandang tadi, sebenarnya saya catat dekat sini, kita baru dimaklumkan oleh pihak penjara yang sebabnya saya katakan tadi berkenaan dengan lawatan yang tidak dibenarkan oleh pihak penjara Taiping untuk Suakam menyiasat berkenaan dengan rusuhan yang berlaku di penjara Taiping telah pun dibenarkan dan kami akan pergi membuat lawatan pada minggu hadapan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pihak penjara kepada akhirnya telah membenarkan membuat lawatan, namun kami lebih menghargai sekiranya lawatan ini dibenarkan pada waktu yang kita pohon hari itu, sebab pada masa itu benda itu baru berlaku dan mungkin kita boleh membuat siasatan yang lebih signifikan dan efektif. Jadi saya akhirilah saya punya perbincangan pada pagi ini dengan menegaskan iaitu hak sebenarnya tidak boleh berdiri dengan sendiri. Hak itu ia datang dengan tanggungjawab dan itu adalah tanggungjawab kita Suakam dan anda semua yang ada pada hari ini. Sekian, terima kasih.